what happen kalau dia sangkut satu atau dua atau kesemua tiga kes. Takkan nak sekali lagi mohon pengampunan. So it's a very difficult situation. Reduction in sentence, kekurangan hukuman diberi, dan ini bermakna Najib tak boleh main peranan dalam politik hingga dia hampir umur 80. So more or less this is the end of Najib's political career. Riwayat Najib dalam arena politik sudah tamat. Apa akan berlaku dengan kes yang lain ni, 1MDB ni? Dan memandangkan semua orang yang terlibat dengan 1MDB ni telah didapati bersalah. Dan SRC ni, kes yang Najib menjalani hukuman sekarang ni, kes SRC dia berpunca kepada 1MDB. Maka macam mana Najib nak terlepas kes 1MDB? Misalnya, kalau ikut istilah undang-undang, a fruit of a poisonous tree is poisonous. A fruit of a poisonous tree is poisonous. So if SRC, which is a fruit of the tree, is poisonous, maknanya the tree is poisonous. So kalau SRC ni satu jenayah, SRC ni datang dari 1MDB, maka 1MDB juga satu jenayah. Macam mana kita boleh curi duit misalnya SRC ni kalau tidak dari 1MDB yang di mana banyak lagi duit dicuri? So this is going to be a problem. Sekiranya Najib didapati bersalah kes 1MDB, Najib tidak boleh sekali lagi mohon untuk pengampunan. Sekali saja kita boleh buat. Tak boleh tiap-tiap kali. So, lebih baik in fact Najib tunggu sehingga putus kes 1MDB, dan kita sudah tahu keputusan 1MDB dan minta pengampunan sekaligus. Jadi kalau 1MDB ni katalah 15 tahun jail, dia kena duduk lagi 15 tahun. Bermaknanya Najib akan duduk dalam jail lama. Dan adakah reduction in sentence ni akan membantu Najib dari segi kerjaya politik? Najib akan keluar tahun 2026. Dan Najib 5 tahun akan di-ban, diharamkan dari bertanding dalam pilihan raya dan sebagainya. So Najib kena tunggu hingga tahun kalau 2026 maknanya 2031. Dan kalau kita ambil kira umur Najib sekarang, bermaknanya Najib dah mungkin hampir 80. Baru dia boleh bertanding. Umur 80 baru nak bertanding sekali lagi dalam pilihan raya ataupun pegang jawatan politik, misalnya kembali sebagai Presiden UMNO. Umur 80 boleh dikatakan too old lah. Najib punya tahun 80 tu, we are talking about another 7 years. Kalau dia bayar pun problem. Orang ini SPRM akan siasat mana mari duit 210 juta, awak tak declare ni. Awak sepatut declare. Kena macam kes Daim nanti. Tun Daim Zainuddin ni, dia kena charge kerana dia tidak declare, dia tidak istihar harta tersebut. Jadi kes